Alright guys, welcome back. Okay, yang belum follow tu follow, yang belum subscribe tu subscribe guys. Okay, ni awalnya tengah turning guys. Lampu brand LG. Alright, silhouette dia power So ni lampu LED warna merah, warna biru. Atas ni, so warna putih. Ni model dia, tak silap aku dia tu 2500 scale. Pak, terang betul lampu dia. Padu guys. Agak cepat, color dia cepat naik. Sisik dia bagi pecah, lagi cun lah. Pak tu main sporade ni makan modal, makan masa. Tanning ni makan modal. Beli satu hal lah. Tanning makan modal. Sebab apa tanning ni? Dia perlukan masa untuk tanning dia. Tukar air semua makan masa lah. Then makan modal sebab lampu elektrik lah. Tapi kalau macam mana pun elektrik kita tak banyak sangat pun. Hobi mengatasi segala-galanya guys. Kita tanning memang kita off lah. Sebab apa? Lampu ni pun cukup panas ni. Kita letak kat luar dalam kurang sama je. Okay, satu ni kita tanning pakai lampu ni LED HPL 3 layer, 1, 2, 3. Nampak? 1, 2, 3. So kalau siang ni kita pakai buka satu layer je di dalam ni lah. Kadang-kadang kita buka 2 layer. Kalau waktu hujan kan kita buka 2 layer lah. Ni nampak dia ikan dalam. Waktu tak hujan kita buka 1 layer je. Malam je kita buka 2 layer. Siang kadang-kadang kita buka tak. Kalau tak ada kita punya follower kita apa datang, tengok, kita biar je. Setelah kita buka macam ni je. So lampu display pun kita tak buka lah. Kita terus ke lampu turning je yang ni. Kalau yang ni model lain lampu turning, just kita buka lampu turning je. Lampu turning, lampu ni nampak terang. So kita baru start turning pakai lampu ni sebulan 3-4-5 hari baru. So yang turning pakai lampu ni kat sini dulu sebulan, lepas kita stop. Sekarang kita on balik ke lampu ni pula. Ni kita singgah kat sini pula. Lampu ni memang kesan cepat juga. Cuma lampu ni tengok cepat ke lambat. Dan kita test lah tengok. Nampak. Alright, ikan okey lah. So far belum guys. Dia makan je. Kadang-kadang dia tak nak makan, kadang-kadang dia makan. Itu biasalah. Cengkrik boleh makan, ulat dia makan, semua benda dia makan. Okay, pastikan tip turning tu. Sebelum kau start turning, kau pastikan dia makan semua, no problem lah. Makan semua okey, dan kau boleh turning dia. Kalau makan tak okey, janganlah turning dia. Relax dulu, okey? Alright. Turning. Pak. Oh, padu guys. Okay, jom kita tengok yang kecil ni. Kita tak buka lampu. Nampak? Jadi macam mana. Ni tanpa lampu lah. Okay, video seterusnya kita buat dia guna lampu juga kecil ni. Padu guys. Okay lah, bye bye. Yang belum subscribe tu subscribe lagi. Yang belum follow, yang belum check. Jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum.